Tayar semi-slick Yokohama di depan Wan China ni adalah Yokohama Advanova AD09. Okey, ini adalah tayar yang paling ramai orang cari untuk kereta diorang. Sebab apa? Sebab tayar ini sangat grip semasa kering. Untuk kaki-kaki performance memang diorang cari tayar ni memang grip gila. Tetapi kalau masa hujan tu mungkin licin sikit lah. Daily tak berapa sesuai sangat. Kebaikan yang kedua untuk tayar ini adalah sidewall yang petak. Untuk orang yang nak main fitment, nak cantik-cantik kereta dia, nak main petak, semua boleh cari tayar ini ataupun tayar semi-stick lain lah. Sebab tayar semi-stick kebanyakan dia semua petak. Sidewall dia cukup keras, corner pun sangat-sangat sedap. Cuma kita tahu keburukan untuk tayar semi-stick ini adalah air dia memang kurang sikit. Kalau masa hujan tu memang licin. Yang kedua ialah harga dia tinggi sikit. Tetapi hari ni Wan China nak tunjuk lagi satu tayar semi-stick daripada jenama GT Radial yang boleh banding dengan Yokohama lah. Yokohama memang made in Japan, GT Radial made in Indonesia, yang top one dekat Indonesia lah. Sangat sedap untuk kereta korang. Sama juga dia adalah semi-stick, tetapi kita boleh nampak longkang air dia lebih banyak berbanding AD09. Kalau atas air, Wan China cakap lah tayar SX2 ni atas air memang lagi sedap sikit berbanding dengan AD09. Sekarang pula kita nak cakap pasal harga dia. Okey, harga SX2 ini lebih rendah daripada AD09. Kiranya ini adalah tayar semi-stick yang lebih mampu milik berbanding Yokohama AD09 yang mahal ini. Mahal sebab apa? Sebab tax dari Jepun mahal sikit lah. Okey, so itu saja untuk beli kali ni. Kita nak cerita sikit AD09 dengan juga tayar SX2 yang ada ready stock di kedai Wan China. Okey, itu saja untuk beli kali ni. Kalau korang suka beli kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Rim, cari Wan China. Thank you guys.